Hai, aku Dr. Love daripada Selingkuh 2.0. Alright, hari ni aku ada guest. Bersama aku punya guest Urban X Cooking. So, korang boleh introduce korang punya diri? Alright, so hi, aku Ed. Aku Jay. We are from UXC. Okay, so aku thank you pasal dapat pakai korang punya studio lah. Tak ada hal. No Ya, problem. so basically korang boleh tak introduce korang punya podcast tu apa? Alright, so aku go first. Alright, so our podcast is mainly about urban X cooking. It's all about urban legends, urban myth, and yalah. At times we talk about urban legend, about paranormal stuff like that, and also bila kita ada time, ada masa, kita akan go down to the site, tempat-tempat yang angker. Kita akan membuat recording sambil memasak. Yes. Okay, I see. Ataupun kita punya listeners, pendengar akan share stories dekat location-location mana, kita akan turun sana. Kita akan buat outdoor content juga. Okay. So pasal ni aku that time ada satu patient aku tau. Alright. Okay, patient aku ni pun ada pasal cerita misteri juga. Okay. Tu aku rasa pasal tu aku nak share in this dengan korang lah. Sure. Then after that kita boleh rungkaikan cerita macam mana. Alright, InsyaAllah boleh. Okay, so cerita dia macam gini. Aku ada patient aku ni. Okay, namakan dia Rose lah. Okay. Okay. Rose lah. Ya, Kak Rose. Upin. Okay. Right. So Kak Rose ni kan, husband dia, okay, first aku nak bilang pasal kenapa aku choose this ni kan. Pasal dia ada kena dengan minyak Pengasih. pengasih. Yes, minyak pengasih. So pasal tu kena dengan husband dia. Okay. Okay, so apa terjadi is, selama ni dia tak tahu, tapi one day tu dia terjumpa tu minyak. So tu minyak patutlah dia macam perasan yang apa ni, husband dia sikit hari ni macam before that lah, dia tengah macam selalu jarang balik lambat atau kadang-kadang tak balik. Kata macam overtime apa semua, atau kadang-kadang dia kata dia pergi overseas. So dia tak tahu kenapa. Then one day dia terjumpa tu minyak. Tapi before that dia dah rasa macam pelik lah. So dapat tahu yang apa ni, husband dia sudah pakai tu minyak. Dia sudah Dekat perempuan tu. kat ex dia. Cari kat ex dia lah. Kat ex dia. Okay, aku letaklah nama ex dia Azura lah. Azurago. Azura. Azurago. Tu lah. Okay, so Azura ni kan sudah gila kan sama husband dia. Okay, aku terlupa nak cerita kat korang. Dia ada patient aku ni pun bila bilang aku, rupanya husband dia jumpa satu bomo ni. Uish. Main bomo So main rasa je. Sudah main bomo. So bomo ni dia dah pergi apa, dia pergi bayar tau ni bomo tu, macam mana nak dapatkan perhatian perempuan. Yang dia tengah target this dia punya ex lah. Tapi ex dia tu pun tengah that time nak kahwin, kau tahu tak? Faham. Okay. Tapi diorang sudah, pasal ni dia selfish ni pasal kan. Dia pergi kat ex dia. Alright. So the ex dia sudah gila-gilakan dia, ikut dia pergi mana-mana dia nak. Okay. So bila dia nak je, perempuan tu tunduk lah. Macam lembu tusuk hidung lah. Yes. Alright. So because of that, aku tengok keselingkuhan is there already. Okay. Ya, dia selingkuh dengan Rose.
That is sebagai Kak wife Ros lah. lah. Ya, Kak Ros. So okay. So sekarang ni aku nak rungkaikan macam mana ni pendapat korang. Okay, yes tu. Okay, minyak pengasih Nah, minyak pengasih. berat juga sebenarnya. Okay lah. Pretty straightforward jugalah. Okay lah, macam kau cakap, this minyak pengasih is actually untuk memikat hati seseorang tu. So kirakan kalau ada celik je, kira perempuan tu akan dengar cakap lah. Dan pergi mana semua. Yes. So benda ni memang terus terang pada aku memang berat lah. Pasal apa? Dia boleh makan diri lah. Diri. Cakap pasal makan diri, yang perempuan yang aku cakap Azura tu, dia sudah tahap gila sekarang ni. Oh serius? Gila bayang lah. Dia dah gila bayang pasal dapat tahu benda ni. Lepas tu dia dah meracau lah. Dia macam dah tak betul lah lepas tu. Bila husband dia pun dah, pasal husband dia tu tak nak lepaskan si Rose. Yalah. Dia setakat nak buat pakai je ni Azura. Kau faham tak? So, sekarang ni sudah complicated lah dia punya masalah. So macam mana yang kita boleh jatuhkan siasat pasal benda ini. Dissect lah. Yes sir. Dissect the case. Alright. So kau nak go in depth ataupun aku? Kau lebih mahir Boleh. dalam benda ni. Alright, so first thing first, minyak pengasih. Okay, in this dunia, minyak pengasih ada macam-macam kategori. Open lah general, minyak pengasih. In layman term, is minyak pengasih, but ada kategori dia. Diorang ada minyak dagu, minyak pengasih, minyak senonyon. Minyak apa lagi? Minyak seri bunga, minyak 1000 bulan, minyak macam-macam lagi. And this all of these minyak depends. Ada yang berkodam, ada yang ada jin, ada yang dibacakan dengan ayat suci Al-Quran, ada yang dibacakan dengan zikir ruqyah, ada juga just ambil daripada elemen-elemen seperti barang-barang natural like daun-daun bulu perindu. All this is all elemen-elemen orang panggil natural medium. In dunia paranormalist ataupun spiritualist, we call it a medium. Barang-barang yang natural lah. Okay. So jangan buatkan as minyak. So macam gini punya situasi pasal aku pergi belajar. Kan aku tak ada belajar benda misteri lah. Alright. So sekarang ni macam mana patient aku punya hal ni boleh nak resolve. Alright, so this kind of cases is quite complicated, tapi actually kau boleh buat sendiri. Kau boleh ruqyah diri sendiri. How? Kalau kau tahu tu minyak pengasih ataupun tak tahu Okay, ni ada dua senario Kalau kau tahu itu minyak pengasih, kau ambil botol tu. Kalau kau dapat jumpa botol tu, kau just bacakan bismillah 3 kali, selawat Nabi 3 kali, syahadat 3 kali. Dan terakhir kau baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul. Alright. So kau just pegang gitu, kau bacakan lah. Bacakan dan terakhir kau just tak buka. Tak ada ilmu, tak ada apa kan. Tak buka. Kau just bacakan kat botol tu lah. Dah bacakan, kau letak kat dalam tong ke baldi apa kan. Lepas tu kau pakai minyak tanah, kau bakar dia. Okay. Kalau kau nak putuskan pula, kalau kau dah tahu kau dah terkena calit. Okay. Alright, so the same thing. Okay. Kau ulangkan this routine for 7 days, 17 days, 11 days, stuff like that. Okay. Pasal saya sudah rabak masa tu. Dia dah macam kira kan mandi dah tak basah, makan tak kenyang, apa lagi? Tidur tak lena. Yes. Right. Okay guys, so dorang dah explain pasal macam mananya nak mengelakkan benda-benda inilah. So resolution ni kita dah jumpa. Okay, sekarang back to the cerita misteri. Yang ni pasal patient aku kita dah base lah.
Okay. Sekarang aku nak ceritakan pasal apa dulu aku dah go through kat HTA lah. Okay. Oh, time NS lah. Yes, time Okay. NS. So time NS aku tu, aku pun pernah kena kacau. Okay. So basically aku memang dulu SPF lah. Abang polis lah. Abang polis, brother. Okay. So okay, cerita dia gini. Aku that time enlisted was 2011. Okay. Oh lah. Betul lah. 2000. Kita 13 kau Dis. Kau 11. Aku 10. Macam pula kau satu intake je atas aku. Oh ya, 6 bulan lupa. Okay, so after that aku masuk 2011. Alright. So aku was a guard of honor lah. You hit you. Aku memang that time aku guard of honor lah. Baju tibuk. Secok. Okay, so aku punya coil was force rod. Okay, so basically aku punya coil ni all the way to the end tau. Ujung sekali. Kau kat mana? Delta. Kau Delta. Tengah. Kau tengah. Oh, aku Bravo. Kau berapa Kau kira kan kau regular lah sorry Okay, so apa dia cerita dia macam ni aku that time dah attach kat situ. So kita kan nak kena go through the 3 weeks tak boleh balik apa. Apa dia panggil? BMT. Confinement week lah. Confinement week, yes. So the 2 weeks tu aku that time tengah relax tau. Tengah telefon aku punya kawan. Okay, kawan. Then tengah malam buta tu sekali tiba-tiba kau tahu rasa seram. Bukan at first rasa macam tak sedap Okay. After that lama-lama sikit aku rasa macam ada orang perhatikan aku. Okay, dah satu hal tu. Lepas tu dia main tarik ibu jari aku pula lah Zul. Tadi ibu jari. Dia alamak kita maki. So dia tarik aku pergi ibu jari, kau tahu tak? Ibu jari kaki ke? Ibu jari kaki aku. Dia sudah main kat sini Zul. Aku pun lagi aku tu tendang macam cara tendang, tapi aku rasa macam tak ada benda pula. Terus aku pun tarik kaki aku. Asyik baik aku bawa buku Yasin. Buku Yasin Wow. Dalam hati aku baca bismillah je lebih lah masa tu. Yang tu je yang aku boleh kuat. Yang mampu lah. Yang mampu lah. Kau dah nervous tau duk. Kau nak baca ayat panjang-panjang, kau dah tak boleh lah ya. Itu that time yang aku rasa lah. For the first time aku kena. Masa time BMT. After that aku second round yang kena kawan aku. The same thing. Tapi kawan aku pula kena. Selalunya dia akan buka tingkap tau. Dia buka tingkap, dia akan tidur. Kira kan macam ni lah, berangin punya cara lah. Tapi malam dia aku tengok dia macam kalang kabut tau. Dia tutup tu window tu tingkap. Tu besoknya hari tu dia bilang kita orang semalam-malam dia sudah kena kacau. Okay. So apa terjadi is dia bila dia tengah tidur tu, dia nak tidur kan. So selalunya kita tidur sebelah dekat kita punya locker lah. Right. Tapi kali ni dia pula terbalik. Dia tidur di opposite side. Oh, kepala is opposite side lah. Dia opposite Bukan side. kat locker punya side lah. So kipas atas sini. Sini dia baring dan tingkap terbuka. Dia sebelah corner sana. Aku tengah. So dia sebelah corner tu, dia dah buka tingkap tu kan. Tapi hari tu aku tengok tiba-tiba dia bangun. Aku dengar kuat lah, pam. Apa sehari ni aku buat bodoh lah. Kali besoknya dia bilang actually dia tutup tu tingkap pasal dia nampak ada budak tengah main-main kat luar.
Main kat luar Oh, kau tengok dekat road tu. Tingkat satu Kau Aku punya aku bang punya- tingkat satu. Yes, aku punya bang kat tingkat 1. So dia sudah main-main kat situ tau. Lepas tu member sudah ajak dia Zul. Okay, budak ni budak macam Melayu ke Cina ke apa? Aku tak tahu, tapi dia cakap aku ada budak, dua budak. Tu saja dia tak mention aku lelaki ke perempuan lah. Then after that, budak tu dalam sekelip mata naik atas fence. Kan Fox Rock kita kan tu habis ada fence kan. Untuk nak pergi sebelah sana apa. Then So literally dia lompat. bukan lompat babe. Apa? Dia hilang kat situ, dia keluar kat atas. Oh, teleport. Yes, teleport. Teleport Okay, dia kat atas tu dia panggil lagi. Mari gitu. Habis dia pun ada mention mata dia merah. Okay. Ya. So aku tak tahu what is it lah. Itu daripada cerita dia tu, dia dah terkejut, dia dah ni. Terus dia pergi tutup. Kita punya ni lah. Tapi after that particular night ada terjadi lagi? Ya ada. Tak, maksud aku yang budak tu. Ada yang dua budak yang panggil dia ajak main tu semua. Oh, yang tu Yang cerita budak tu dah tak situ ada, lah. situ je, sampai situ je. Then the third part is bila time tu aku nak ceritakan pasal aku punya dulu ke nak ceritakan aku punya kawan punya aku dulu? Terpulang lah. Okay, aku punya kawan punya cerita pula. Pasal dekat, kau tahu Fox Rock kan ada kosong punya salah satu kan? Bang yang kosong lah. Yang tengah tu kan. Okay, ada cerita sebenarnya kat itu punya bang. So bang tu dulu pernah aku punya senior lah. Dia aku rasa dia atas pada kita lah. Okay. Intake. So apa terjadi is bila time dia tengah tidur, tengah malam juga, sama situation juga, tengah malam juga. Masa tu aku rasa tak, maybe about 12 ke 2 ke, about there punya timing lah. Okay. So dia menjelma. Okay. Menjelma pula kali ni. Alright. Dia menjelma tu benda yang diorang kata cekpon. Kakak Tapi Pontianak ni besar. Ni 200 pound. Yeah, dah macam wrestling siap. Tapi besar. Dia kata yang ni figure dia besar. Kolesterol tinggi kan. Aku rasa lah, aku tak tahulah. So dia, Pontianak obese. so bila dia kata macam itu, masa tu dia kata angin kuat gila. Kencang lah. Okay. At first diorang tak tahu. Alright. Okay, benda tu sudah empas apa ni, pintu kita pay locker kan, pintu locker kita Besi lah. besi. Dia sudah whack satu benda. Pam. Main kompang. Yes. Jahanam. So sudah main kompang tak pasal. Lepas tu dia sudah menjelma kat tengah-tengah. Tengah mana ni? Tengah-tengah of the bunk. Okay, so bunk kita square kan. Dia triangle apa? So kat Triangle. Rectangle. Ya salah. Rectangle. Terkejut aku bang triangle. Tu salah. First time aku dengar. Dia duduk kat rooftop apa siapa yang gini. Aku dah nervous. Okay, so it's rectangle lah. After that kat tengah-tengah tu dia sudah menjelma masa tu. Okay. So at first ada yang lain tak perasan, tapi salah satu yang belum tidur ni dia sudah terperanjat lah, nampak. Dia terperanjat, dia terus bangun, dia pergi pijak member aku yang punya katil ni. Dia sudah lompat saya pam. Kecoh. Habis lepas tu buka dia semua macam terperanjat lah saya. Ni apa gila saya dia ni. So diorang tengok, diorang bangun, diorang nampak tu benda kat tengah-tengah. Semua nampak. Habis dia pula pasal dia kat tengah kan, so orang nak pergi kat pintu pun dah takut tau. Yalah. So their only option apa, dia nampak tingkap during that area kan. Don't tell me dah nak keluar tingkap. Boleh tingkat satu. Okay lah. Abang tingkat satu. Okay lah. Abang tingkat satu. So semua daripada satu tu yang lompat pergi keluar tingkap, semua lah saya pergi lari. So sebelah depan sini, sebelah sini pun semua cabut. So lepas tu ada orang kena sampuk. Okay. Ya. After that aku dah lupa cerita dia. Sampai situ je lah yang part tu. Okay, yang last part is yang aku yang kena.
before aku POP. Pasal aku kan dah pergi yang NDP punya tu kan. So aku dah tak kena apa ni POP, aku kena POC. So aku pass out ceremony lah. Pasal aku dah kena yang latihan yang berat-berat kan. Ya. Geram ni Syah. Dah biasa lah. Raffle ni. Something one. Okay, so back to the stories. Apa ni, dia the third part tu yang aku kena time tu dah pukul 2-3 pagi lah. Okay, time tu aku dah rasa macam aku dah lancau lah kan. Yalah, intake baru dah masuk apa? Biasa kan. Kau sudah king lah. Sama juga macam aku. Intake kau masuk, tengok lah. Yalah, aku kena bully apa. Okay, so after that aku pergi sana, pergi toilet seorang weh. Tak panggil buddy. Sepatutnya kena pergi dengan buddy. Yalah, correct. Tapi pasal aku dah rasa macam next week sudah POP POC pun. So nak jalan pun. Iran tak Iran lah masa tu. Iran tak Iran je. Dahsyat. Oh, langgar apa? Paling-paling kena pumping ke? Alah, biasa lah masa tu, tak ada apa-apa. Cik kerek sah. Dah baru-baru masuk. Nak buat pumping nangis. Relax lah. Tak ada apa nangis lah. Tapi rabak sure. Okay, so after that aku pergi buang air masa tu. So aku pergi toilet. Air besar kecil? Aku pergi buang air kecil je lah. Okay. Tapi tempat yang aku nak pergi buang air tu, lampu dia tu gelap. Lampu gelap macam mana tu? Dah lampu pasal Dah gelap? rosak. Pasal lampu tu rosak. Dan apa ni, tempat tu dah digelap lah. Malap lah. Ya, malap. So for that area lah. Tempat cuci tangan semua ada lampu. Cuma dat situ je. So aku pun tak fikir apa-apa. So aku just settle. Aku pun nak pergi. Tengah aku nak settle tu, dia sudah main kat belakang aku lah Syul. Kirakan bukan main belakang aku lah. Ibat betul lah. So dia sudah berdiri kat belakang aku lah Syul. Okay. Salah bunyi saya tadi. Tak style Syul. Sounds wrong Syah. Sounds wrong guys. Jangan salah faham musibut. Okay, so dia dah sudah kat belakang aku tau. Tu figure hitam tu. Okay. Figure hitam aku dapat rasakan memang besar benda tu. Aku dapat rasakan macam dia betul looking aku lah. So aku pun dah settle aku punya hal. Dalam kabut aku terus cabut pergi dekat tempat cuci tangan. Bila aku tengah cuci tangan, aku rasa masih dia tengah tengok aku. Aku dapat feel that the red eye is there. Ada bau tak? Bau masa tu aku tak ingat lah. Pasal dah years back je. So aku keluar tu aku cuci kaki kan. Sebelah luar tu kan kita on the left side kan kita boleh cuci apa ni baju apa semua. So kat situ aku lari, aku cuci kaki aku. Terus aku apa lagi, aku pun sprint lah so pergi kat kita pay bank. Kali pasal bank pula, aku that time sebelum aku dah keluar, aku dah tolak sui-sui tau. Pintu tu tak boleh lock ni. Kira-kira kau dah macam set that angle lah. Dah cukup sui-sui ni. Tu aku dah patah balik, musibut dia lock rasa. Memang sui sangat tu. Aku terus dah lah sebelahnya F5 punya bang. F5 punya bang kan. Pasal aku ketuk juga rasa. Ni kira kan nasib lah kalau kena ni kan. Kalau kena tidur luar je Nampaknya macam gitulah. So aku ketuk, nasib baik kawan aku terbuka. Tapi dia sudah mengamuk lah. So aku tak pergi dengan buddy Tak, kalau kau pergi dengan buddy pun kalau pintu tu nak lock, tangga sama juga. Betul lah, betul juga. Ni kali kau tidur luar berteman lah, bukan seorang. Betul bertaman pula. So itulah ceritanya pasal aku kat HTA masa tu. So apa ni, kau ada cerita pasal HTA? Ada. Okay, kau nak cerita? Aku ada 3 cerita tapi aku cut short lah. Okay, the first cerita was aku dengan buddy aku ni, kita tengah dengar misteri jam 12. MG12. kat mana masa tu kau? Dalam bang lah. Dalam bang. Kau bang mana ni? Delta. Delta. Aku Delta Koi. Okay, dia daripada Delta aku daripada Foxtrot masa tu. Okay. So Delta Koi, aku punya bang tingkat 2. Okay. So biasalah malam tu kira time lights off, on the phone dulu biasalah kan. Sama-sama bercinta lah tu on the phone agak-agak sampai 11 lebih. Buddy aku pun dah letak telefon, aku mula letak telefon lah. Lepas tu kita belum boleh tidur. Okay.
buddy aku decided to buka misteri jam 12. Dekat handphone Mary dulu. Dulu boleh pakai handphone tu je. So buka, kita dengar kalau ada satu part ni kan, that time Casey akan buka sound effect yang Pontianak mengilai, ketawa mengilai. Yes, ada lah. Betul. So bila dia buka tu, ada extended dia. Ada ekor dia. Ada ekor dia. So it's benda tu ikut Sambut sekali. sambut. Sibuk. Itu part buddy aku dah campak telefon. Dua-dua dah tarik selimut. Tapi yang sial dia, kau tahu apa? Apa dia? Kan stay pakai selimut kan berlubang. Siap. Dekat Ami pun sama. Tutup otak aku dah boleh nampak. Aku cakap ni tak aku dah. Lepas tu aku bantal tu aku tarik, aku tutup baru aku selimut je. That about time Busy Aku cakap dah hati aku sibuknya, aku selubung pun tak guna siul. Selimut dah berlubang-lubang. Dia main cak-cak. Habis yang second punya was ni aku dengar cerita, tapi betul ke tak aku tak tahu. Pukul 2-3 pagi ada satu FI ni pergi toilet. Okay. Dia pergi toilet nak kencing sama lah. So apparently dia nak cari tisu. So the cubicle semua pintu rapat tau. Rapat. Tak buka habis. Kirakan dia tutup macam 3/4 rapat. So dia tolak satu-satu. Tolak nak cari tisu. Tolak. Lepas tu last punya cubicle dia tolak, apa yang dia jumpa? Pocong kat depan. Gila. Traumatize dia tolak pintu tu, dia nampak pocong keluar naik. Boleh traumatize ada. Tapi aku tak tahu betul ke tak. Tapi ni cerita dah sampai dekat aku bukan dari satu orang ada F5 pun cerita kat aku juga. So kirakan dia nampak real depan mata dia. Bukan shadow, bukan apa. So bila dia tolak pintu tu, dia tolak je, dia nampak ada pocong kat situ. Kira muka rabak pun nampak Wallahualam, aku tak tahu yang tu. Tapi dia, apa yang dorang cerita kat aku, yang dia nampak pocong depan mata, face to face. Kalau aku tu dah pengsan. Dia pengsan. Real. Sampai ke pagi yang time dorang nak bangun tu, dia tengok dia tu tak ada kat katil kan. So dorang ingat dia pergi toilet lah. Ingat dia dah bangun awal mandi ke apa kan. So dorang pun keluar satu-satu. Kali nampak dia dah terbaring kat dalam toilet. Itu masa lama yang terbaringnya dia. Pingsan lah. Kecoh saya. Lagi satu cerita pasal apa? Okay, yang lagi satu dekat tempat range. Dekat tempat range, dekat dengan Foxtrot. Berat satu. So malam-malam ni dorang, aku tak tahu whether the security atau the FI yang roaming around that area. Pasal malam dorang pun ada dorang pay duty. FI pun ada dorang pay duty apa. So bila dorang tengah jalan tu dekat range, dekat sebelah luar. Jadi ni cerita pun tak panjang actually lah. Benda tu jadi kat situ, habis kat situ je, tak melarat ke mana. So dorang tengah jalan tu, dorang nak naik tangga. Dorang dah start macam bau pelik lah dekat range main side. Bau terbakar ke? Tak tahu nak cakap macam bau angus-angus itu lah. Bau terbakar. Nanti aku add on. Silakan. So bila dorang dah bau tu, dorang pun macam signal each other. Ada dua orang pun signal each other lah. Abaikan nak jalan je lah. Kali bila dorang tengah jalan tu, dia ada satu macam yang dia kan road kan. Tangga dia kat sini. Nak naik. So bila dorang nak naik tangga tu actually, dah bau tu, dorang detour. Dorang back pedal. So dorang continue jalan kat bawah. So bila dorang tengah jalan tu, kan dia road, lepas tu ada pokok. Tak tepi tu. Kat pokok atas tu, dia suara bertinggi tu kat atas. Uish. Situ tu main. Suara bertinggi kat luar range.
Dekat range kompleks tu kan luar ada kan road. Kan ada pokok. Ya. Kat pokok tu. Antara satu pokok tu. Oh, tinggi. Kau tengok FI 2.4. Dah lari. Laju kan Syul. Kalau aku nak tak jalan sana. Range memang ni lah. Memang kita tak dapat pergi sana pun Dia ada timing Kita pergi sana untuk tembak je mana ada benda lain. Ya. So far itu yang 3 story aku dengar. Ada lagi satu tapi bukan dalam HTA. Luar HTA. Kira tempat diorang parking motor tu betul-betul opposite HTA. Oh ya. Nampak lah. Jalan lekar tu. So these two FI go for night job. Macam cari pasal lah. Night job. So itu dah pukul 10 lebih 11 lebih. Alright. So bila diorang tengah job tu, situ kat kubur kubur Cina. Atas dia tu kubur. So bila dia tengah jog tu, bau dah diorang bau bunga. Tempat dia Bau bunga. So diorang just pergi mampus lah kan. Jog. Dah sampai depan, dia ada nampak macam satu perempuan berdiri. Oi. Nampak satu perempuan berdiri. So actually belum sampai diorang punya ending point pun untuk U-turn. So nearing to the ending point, dia nampak ada perempuan berdiri. Lepas tu daripada jog jadi brisk walk, jadi walk, terus stop. Terus stop tengok. Terus macam perempuan tu daripada dia nampak lepas tu macam jadi sama-sama. Lepas tu hilang. Itu ke belakang pusing, pum, lari patah balik HTA Syul. Terus sprint. Kalau aku mau ke belakang pusing saya turn check. You want to reject. Check TLV lah kira. Carry on Syul. Tak ada tunggu-tunggu gear 5 terus. So far itu lah. Yang 3 story kat dalam, 1 story kat luar. Tapi aku kena kacau yang aku punya own experience yang dia sambung mengilai sekali lah. Yang dalam bang tu. Okay, cakap pasal situ kan yang kau cerita kat luar tu kan. Okay, aku pun ada lagi satu cerita aku nak add on. Alright. Okay, ni cerita dia dekat Masjid Al-Firdaus. Alright, silakan. Okay, so aku that time ada buat projek kat sana lah. Maksudnya aku ada bikin sibuk bukan projek tu lah saya. Cakap lah kau ada kerja kat sana. Ya, aku ada kerja kat sana. So aku that time aku ada bikin IT business lah. So aku memang pergi sana, aku pasang CCTV apa semua kat sana. So server tu semua lah. So after dah habis masa tu dalam pukul 12, 1 ke 2 lah, aku dah lupa. About there the timing. So kau tahu kat belakang tu kan ada semak. Hutan-hutan. Okay, sini masjid tau. Belakang sini tempat yang kapak. Ya. Then belakang sini ada semak. Ya, semak-semak hutan lah. Yes. So kat semak tu, masa tu bila kita orang dah habis kerja, masjid semua dah tutup kan. Kita dah duduk kat luar. So kita tengah discuss what the next step, apa yang kita nak buat lah for the next time kita datang lagi. So tengah bicara tu, kali kat belakang situ dia sudah ni lah, ada at first ada bunyi tau. Bunyi macam ada orang pekik tolong macam clear cut lah. Macam dia macam menilai lah. Aku tak boleh bunyi pula. Dia bukan help lah. Dia macam tolong. Yeah, macam some sort macam gitu. So after that dia macam panggil macam menilai pula. Lepas tu bunyi ketawa. So aku pun macam dah at first dengar sikit pelan tau. Makin lama kau stay kat situ, makin bunyi rasa kuat dia punya sound effect. Tu part aku pun dah bukan dengar satu suara, dah dengar a few of suara yang keluar. So basically what happen is, rupanya time tu pun ada orang pakcik kat situ lah, kata dah habis balik. Tapi kita that time fikir macam just luar masjid je tak ada apa-apa. So dia pakcik dah gerak, kita masih fikir kita ramai pun masa tu, tak fikir apa-apa lah. Macam habis lepas tu tengah berbual-bual, sekali kat belakang sudah ada sound effect. Okay, kita buat bodoh. Dia sudah makin kuat bunyi. Itu part lah. Kita pun dah macam dah tengok tapi tak nak action, macam tak tahu apa-apa lah. Tapi salah satu kawan aku tu bawa anak. Okay, anak dia kecil lagi lah.
So bila satu part tu dia bapak dia sendiri nak nampak. Dia pada mata halus dia lah. Mata tepi dia lah. Side eye lah, Side eye dia. So side eye dia sudah nampak benda sudah panjat dekat pokok situ. So bila dia dah nampak macam itu, so dia bilang kita orang okay, I think better we ciao now lah. Or we go somewhere coffee shop or what to talk about. Pasal dia kata tempat tu dia dah nampak gitu dan dia nak selamatkan anak dia lah. So dengan pantas kita orang pun start enjoying je lah. Itulah cerita dia. Ringkas saja. So kalau betul pasal ada aku lupa nak mention. Pasal previously ada ustaz kat sana tukang berubat. Okay. Dekat sana. So bila diorang dah berubat, diorang taruh kat situ. Belakang tu tempat. So kira dia lepaskan, dia buang kat sana. Itulah sebabnya jadi macam tu. So after that now the ustaz dah tak ada kat sana. So jadi macam tu lah sekarang. Are you thinking what I'm thinking, B1? Boleh insyaAllah kita akan plan. Boleh. So maybe korang boleh explore sana lah. Boleh. Alright. Collab Collab. Bukan kita, collab. Collab explore. Collab explore. Collaboration explore. Boleh seorang. Bila aku nak tapi seram. Seram tu. Kalau tak explore tu tak seram lah. Betul juga Apa ustaz dia. Okay, you were saying about yang bau hangus buah bakar. So aku rasa aku add on sekejap sikit ya. Dah macam aku pula yang host. Alright. So about this bau is similar to bau genderuwo. Kirakan bau kayu terbakar. And genderuwo is also known famous story dekat Foxtrot. Foxtrot mana? Polis ST. Tak tahu. Bau. Aku tak ingat pasal. Bukan bau tau. I mean, this is not about bau. It's about genderuwo. Kat Foxtrot. Yang mungkin kat tengah-tengah bang yang kau cakap tu bukan kat pun. Genderuwo. Habis yang kau rasa kat belakang kau tu yang ada macam benda besar tu. Genderuwo. Mata merah. Genderuwo. Serius lah. Aku yang rasa saya ni. Tapi dah tak ada kat HTA. Relax lah. Tak, pasal aku dah kena dulu. Yalah, tahu. So this case dah banyak multiple orang dah kena actually. And bukan aku seorang lah. Bukan aku seorang. And also from Yasta punya experience, dia cakap ada bau terbakar. And this kind of smell is very prominent lah untuk jin-jin yang specific jin lah, like genderuwo itself. Tu je lah aku bayar on. Genderuwo is Genderuwo. That thing is a pontianak benda lah. Bukan. Benda halus lah. Another kirakan senang cakap kaum kerabat dia. Macam kirakan Adam family lah. Adam family lah. Yes. Sasquatch lah. Okay. So interesting. Itulah. So aku rasa nyari punya topik pasal cerita. Okay, so nyari punya topik pasal cerita hantu dan selingkuh aku dah cover. So korang ada apa-apa nak add on? Okay, for Selingkuh 2.0 viewers, listeners, I hope you guys can maintain your support with Selingkuh. Yeah, thank you guys. Because they are new podcasters, so they still have a lot of things to learn. But God's willing, insyaAllah, UXC will guide them lah. Yeah. So at the same time, follow us also, Urban X Cooking SG, at our TikTok, YouTube, IG, for our contents lah. Aku lah. Alright. So aku pula I would like to thank Dr. Love from Selingkuh 2.0 for the best collab lah. And also I would like to wish them the best of time in this podcast scene. I know this journey would be a very rough one and very awkward one,
But I wish you guys the best, and also one day I hope to re-collaborate you guys when you guys how say bombs lah. InsyaAllah. Tapi terima kasih banyak lah korang tunjuk ajar Tak ada hal lah. kita orang the things to look out for semualah. Kena ingat satu benda je. Benda ni semua boleh bawa ke mana? Aku cakap Tak boleh bawa ke Busaraman pun. tapi korang macam ikhlas lah. Tak ada masalah. Kita cakap I appreciate it lah. Terima kasih. Kita dulu pun macam korang juga. So we previously do and learn our own way. Ada juga and ada podcasters yang kasih info, input gini semua. So mana yang kita boleh pakai, kita ambil. Mana yang kita rasa tak serasi dengan kita, bukan kita cakap kita buang, tapi kita letak tepi dulu. Mana tahu benda tu kita boleh pakai untuk benda yang akan datang, you know. Macam for the meantime, kita tak perlukan ni, kita perlukan ni je. You won't know your next few content tiba-tiba kau perlukan yang benda yang kau letak tepi pula, yang tips yang kau letak tepi. So apa yang orang bagi tu, kalau boleh kau jangan buang, kau ambil je. Tak pakai kau letak tepi, bila nak pakai baru kau pakai. Macam itu. Okay, InsyaAllah. So dengan tu apa ni, aku ada kata-kata manis. Kata-kata manis. Yes. Sweet talker hari ni. Tak ada. So Sweet talker waffle. tak adalah aku. So hari ni Mia, aku angkat simple Mia je lah. Silakan. Sana. Sini. Okay, aku nak sebutkan kata-kata manis hari ni adalah, okay, dalam perjalanan ini menuju destinasi, berbagai lebuh raya dilalui. Perjalananku terhenti di leburan raya ini. So, jangan putus asa mencintai lagi. Alright. Okay. So, daripada situ aku nak mengucapkan terima kasih banyak dengan korang. Kasih aku chance untuk masuk studio korang and do the recording. InsyaAllah. No problem. Alhamdulillah, terima kasih banyak. So in future, InsyaAllah kalau aku success, I will definitely call you guys and kita akan work things together. InsyaAllah. So kenapa aku cakap macam ni, aku pun nak cakap yang orang luar, yang kita ni actually dah tinggal 5% je. So aku rasa bateri ke apa? bukan 5. Maksud aku apa tau, okay, population kita dah tinggal 5%. Okay, so aku nak kita orang kau boleh collaborate lah. Collaborate ya. Collaborate. So kita betul ke tak betul ni? Kau pun alamak. So kita tak kena unite lah guys. Okay, so kita kena bersama untuk kita naikkan each other. Okay, itu saja aku punya kata-kata lah for today. So daripada sini aku akan tutup tirai. Dan okay, you guys macam mana aku Okay, korang nak dah habis Okay, so daripada sini aku nak mengatakan they are from UXC and aku Selingkuh 2.0. Alright, so aku Dr. Love, I'm Ed J. Okay, Assalamualaikum and alright, bye-bye.